Ada orang tanya baru ni, dia kata ngundi ni wajib ke tak? Jawabnya tak wajib dan wajib. Ada masa wajib, ada masa tak wajib. Contohnya Tok Imam kampung Tok Sabah ni meninggal dunia. Bila meninggal tak ada Tok Imam. Jadi bila kita nak lantik imam yang baru menjadi imam di Tok Sabah ni, ada 2 orang wakil. Dua-dua orang tu yang akan bertanding untuk mengundi orang kampung. Orang kampung tu baik mengundi belaka. Faham lagi? Jadi orang yang pertama A layak menjadi imam, lulusan Pondok Pasir Tumbuh contoh. B layak juga jadi imam, baru balik Mesir. Semua dua-dua ni betul belaka. Maka orang kampung dah wajib keluar mengundi pada ketika itu. Kenapa? Dua-dua ni molek belaka. Nah, mudak mengundi pun orang yang betul jadi imam, mengundi pun orang yang betul jadi imam. Faham lagi? Tapi kalau ada seorang calon orang yang memang layak jadi imam, seorang lagi tokek dadah nak jadi imam. Faham? Wajib orang kampung keluar semua dan memberi undi kepada yang layak saja. Kalau dia tak keluar, naiknya orang tokek dadah tadi menjadi orang yang imam, semua orang kampung berdosa belaka. Faham? Begitulah dalam politik. Tujuan berpolitik ada 2. Satu kerana dunia, 2 kerana akhirat. Bila jadi boleh berpolitik ni? Kerana akhirat saja. Kalau kerana dunia haram. Apa kerana akhirat? Kita masuk politik, kita menyertai politik. Kerana apa? Kita tubuh parti supaya bila dapat berkuasa, kita nak laksanakan 2 benda. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nak suruh manusia buat benda yang betul pada agama, nak larang manusia buat benda yang maksiat. Ada 2 ni tujuan, baru sah kita tubuh parti politik. Kemudian kita pula sebagai rakyat, kalau kita tidak sokong, habis negara kita akan diambil kuasa ni oleh yang bukan Islam, oleh musuh-musuh Islam, oleh kafir harbi. Maka wajib kita memberi undi kepada parti pada jemaah yang menyelamatkan tanah air ini daripada jatuh kepada musuh-musuh Islam.